Video ini adalah sebagai sambungnya kepada video muzakarah ilmiah antara Dr. Wan Shukri Wan Ismail dan Dr. Aman Qasim kemarin dulu. Hari ini saya nak kecek berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan bahasa di antara kedua-dua orang tu. Bahasa Melayu, penggunaan bahasa Melayu, penggunaan bahasa Arab dari segi perkataan dan istilah serta cara persembahan mereka berdua tu. Lagu mana? Siapa lebih kuat, siapa lebih lemah. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ni, baru dok kecek dari segi bahasa dan persembahan dia saja. Ni baru kulit, tak ada masuk lagi dalam bab isi. Dari segi persembahan, mula-mula saya nak bincang. Kalau kita tengok persembahan yang dibuat oleh dua orang ni, Dr. Wan Shukri tidak buat persiapan dengan semolek-moleknya. Bila dia bincang, bentangkan berita kerja tu, lebih kurang setengah jam gitu, dia tanya pengerusi, siapa masa dah lagi? Lepas tu, kekek pula. Siapa lagi ke boleh jadi 40 minit gitulah. Dia tengah-tengah duk kekek, dia kata, hai, kalau siapa masa kalau boleh tahu, dia nak berhenti dah. Kekek tak cukup dia lagi, siapa ke 40 minit gitu, dia nak berhenti dah. Tu. Lepas tu kecek gila. Putar kok tu, putar kok ni. Idea-idea yang sama ya ada gomo tu. Butir-butir tu lah ya, poin-poin tu lah ya. Ulai, kelik. Tak siapa sedia juga. Siapa ke 48 minit, dia berhenti. Ada 12 minit lagi. Habis mudah. Ini merupakan satu kelemahan. Seorang doktor, seorang PhD dalam membuat persiapan. Sebaliknya, kalau kita pergi tengok kepada Dr. Aman, kecek dengan molek. Halo, kecek. Nampak yang kecek tu orang tak yakin lah. Kalau kita tengok yang kecek tu sebab dari segi suara. Dari segi suara, Dr. Wan Shukri ni memang suara latih. Suara keras. Wong, nama gitu deh. Bahasa dia, kalau kecek bahasa kampung lah. Terkejut dengan bahasa dia. Ketuk, pong, ya gitu. Itu dari segi kecek dia, suara dia sebut dalam bahasa kampung. Dia molek. Tapi Dr. Aman tak, dia kecek biasa. Kita kata tak tengok isi. Dia kata, gorak ya ni. Kalau dengar gitu saja. Tak ada tengok kepada isi kalau tak faham isi. Jadi, kalau kita tengok di sini, Dr. Aman kecek molek. Beratur, dia guna bentang pula, buat slide pula deh. Bikin satu persatu perkataan gapo dalam nas Qurtubi hok jadi tajuk perbincangan itu. Bikin siapa dah cukup masa dah, sedih dah, tak habis lagi. Dia minta pula kepada pengurusi, kepada moderator supaya Dr. Wan Shukri tak ambil tu 12 minit lagi week dia dia minta, dia tanya akhirnya bui lah. Kecek Dr. Shukri pun tak ada kata apa, hawi dia boleh kecek, dia tambah kecek 12 minit tu kecek dia sampai habis tak cukup lagi masa. Adik-adik semua, ni adalah tanda bahawa seorang sarjana buat persiapan dengan molek. Nak pergi perang ni kena ada persiapan. Perang ilmu ni deh. Tu dari segi penyampaian. Dari segi bahasa, adik-adik bahasa Melayu saja ni memang teruk. Dia nak buat perkataan menuntut ti. Tu menuntut ti tu setengah bahasa Melayu dah lah deh. Bahasa Melayu bahasa mana, kampung mana tak tahulah kecek menuntut ti ilmu tu. Tapi dalam bahasa Melayu persuratan, dalam bahasa Melayu baku, menuntut tidak ada. Ada menuntut ilmu, bukan menuntut ti. Tak ada. Macam tu. Bahasa Melayu baku. Bahasa Indonesia, Melayu Indonesia pun tak ada juga. Tapi tak tahulah bahasa daerah mana. Boleh gunalah dari segi kalau ikut bahasa daerah tertentu tu. Tapi tak betul dari segi bahasa baku. Satu lagi,
perkataan batah. Batah tu adalah dari perkataan batas. Ia kata bantase. Mana ada pasal tu? Batah ke batasan lah. Bukanlah bantasan. Inilah. Saudara-saudara semua. Orang tak tahulah yang ngaji Melayu di mana, ngaji sekolah agama mana, ngaji pondok mana. Ni kalau bahasa kita tengok, dalam masyarakat kita orang tak reti eja Melayu, tak reti bahasa Melayu gini, lemah bahasa Melayu gini, orang tak ngaji tadika. Tak ngaji sekolah pondok yang mengajar bahasa Melayu dengan molek. Tak ngaji sekolah agama yang mengajar bahasa Melayu dengan betul. Saya nak bicara sini soal lagi bahasa Arab. Saya pun tak tahu lagu mana Dr. Wan Shukri boleh tak faham bahasa Arab. Yang tak faham ni dari segi istilah. Di sini saya tak tahu. Dari segi sebut baca tak kena. Tak nak kacau tu. Tapi penggunaan istilah secara tak betul. Kalau baca tak betul tu belum orang Arab buat dah. Baca tak betul tapi dia faham maksud. Adalah wa dilalah. Tapi kira penggunaan istilah. Penggunaan istilah ni sudah jadi istilah. Guna tak kena lagi. Tak faham lagi. Tak dapat nak beza lagi di antara istilah-istilah tu. Lagu mana. Ni berlaku banyak sekali dalam huraian, dalam ceramah dia di mana-mana. Tapi hari ni saya nak ayat ya. Yang dia tengah duk mana bermuzakarah. Aman kata, "Ha ni takwil lah ni." Dia tak takwil. Dia kata, "Tak." Oh, tak lagi itu bukan takwil. Okey, sekali dia kata apa? Ni tafsir. Ya jadi. Bukan takwil tapi tafsir. Apa beza tafsir dengan takwil itu? Kalau kita tengok kepada pandangan para ulama mengenai takwil dan tafsir ni, banyak sekali, ramai sekali para ulama kata faktullah ya. Takwil itu adalah tafsir dan tafsir itu adalah takwil. Tengok kata Ibn Jarir At-Tabari. Dia kata al-qawl fi ta'wil qawlihi ta'ala wa huwa yaqsidu at-tafsir. Imam Ibn Jarir At-Tabari berkata perbahasa tentang takwil firman Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudnya adalah tafsir. Yani qaul fi ta'wil qawlihi ta'ala wa huwa yaqsidu at-tafsir. Mana dimaksudkan adalah tafsir. Takwil-takwil itu adalah tafsir. Pandangan Ibn Taymiyah, Tok Guru Salafi Wahabi pun kata gitu juga. Tafsir wa bayan ma'na alladhi dalla alaihi lafzu fi lisan al-Arab. Maksudnya tafsir itu adalah penjelasan terhadap makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut penggunaan bahasa Arab, lisan Arab, lidah orang Arab. Jadi tak beza sangat walaupun ada perbezaan pandangan macam-macam penjelasan mengenai dua perkataan ini, tapi maksudnya adalah sama. Dari segi hasilnya, natijahnya adalah sama. Kerana apa? Yang dilakukan oleh ulama melalui takwil, melalui tafsir itu, baik hasil, baik natijah sama. Dan tu dipanggil ijtihad. Ijtihad. Bukan daripada Tuhan, bukan daripada Nabi. Mungkin betul dan mungkin tidak betul. Dan kita boleh buat kesimpulan bahawa boleh terima dan boleh tolak. Tak perlu balas dalam hal ni. Ni tak. Ni bukan takwil, ni tafsir. Belum lagi boleh jumpa dengan kata-kata istilah yang Dr. Wan Shukri guna tidak betul, tak faham. Begitulah. Sedikit sebanyak saya boleh beri penjelasan mengenai dengan persabahan dan bahasa yang digunakan oleh kedua-dua pembentang kertas kerja dalam muzakarah ilmiah kemarin dulu. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa esok pula. Sekian, wassalam.